Sekarang ni tengah bertiup kencang, katanya AFC ada plan untuk tambah slot pasukan di ACL Elite daripada 24 pasukan sekarang ni kepada 32 pasukan bermula musim 2026-2027. Bawah format baru ni, semua pasukan still dibahagikan kepada dua zon barat dan juga zon timur. Tapi setiap pasukan dekat setiap zon ditambah. Instead of 12 pasukan sekarang ni, akan jadi 16 pasukan untuk format baru nanti. So total 32 pasukan. Cadangannya untuk format baru ni, 6 pasukan terbaik setiap zon akan layak ke round of 16. Pasukan yang tamat di kedudukan ke-7 sampai ke-10 pula takkan tersingkir terus, tapi diorang akan teruskan perjalanan di pusingan playoff kalah mati. So 4 pemenang playoff, 2 zon barat dan 2 zon timur akan bersama-sama dalam round of 16. Kata AFC, penambahan pasukan ni dibuat sebabnya untuk meningkatkan lagi level ACL Elite sebagai pentas terbaik, pentas paling elite bola sepak dekat Asia ni. Lepas tu boleh tingkatkan profesionalisme setiap pasukan, kukuhkan lagi liga-liga domestik dan tingkatkan lagi komersial liga bola sepak dekat Asia. Kalau cadangan ni diluluskan, Liga Malaysia mungkin akan dapat extra slot di level Asia, terutamanya di ACL Elite. Based on MA rankings semasa Liga Malaysia, berada dekat ranking ke-11 Asia dan ranking ke-6 Asia Timur. Sekarang dapat 1 slot ACL Elite dan 1 slot ACL 2. Kalau cadangan ni diluluskan, kemungkinan Liga Malaysia akan dapat extra slot untuk pasukan yang beraksi di level Asia. Mungkin akan dapat 2 slot dekat ACL Elite atau paling cikai pun dapat 2 slot dekat ACL 2. So tambahkan, banyakkan lagi pasukan-pasukan yang bermain di level Asia. Cuma itulah, kalau banyak-banyak pasukan mewakili Liga Malaysia, takut sekadar jadi beban je tak guna juga. Sebab MA ranking sini kira average point semua wakil yang beraksi di level Asia. So kalau nak harapkan satu team je yang collect point, team lain madang kalah je, no point juga, merugikan. Jadi pasukan paling dominan dalam Liga Malaysia sebenarnya still level struggle juga dalam ACL Elite. Setiap season spend berjuta-juta bawa keluar masuk player-player import baru. Tapi sebenarnya still struggle lagi tak lepasi grouping. Nak capai round of 16 pun struggle. Baru-baru ni je barulah nak sampai ke quarter final. Selangor yang dikatakan pasukan kedua terbaik Liga Malaysia saat ni, grouping ACL 2 pun berada di kedudukan tercorot. Aku still tak boleh imagine lagi lah macam mana pasukan-pasukan lain untuk mewakili Liga Malaysia beraksi di level Asia. Based on market value yang aku collect daripada laman web transfer market, average market value pasukan yang beraksi di ACL Elite zon barat pada musim ni berjumlah 70.34 juta. Average ni tinggi sikit sebab market value kelab-kelab Pak Arab semua lebih 150 juta. Pasukan-pasukan murah macam Al-Shorta daripada Iraq dan Nasaf Karshi daripada Uzbekistan duduk di kedudukan tercorot. Kalau average market value pasukan yang berada di zon timur pula lagi murah sikit. Average 14.26 juta dan gap setiap pasukan lagi seimbang, tak adalah jauh sangat, within the average. Sekarang kita tengok pula market value pasukan-pasukan yang berada dalam Liga Super Malaysia. JDT yang dikatakan struggle dekat level Asia tu jauh meninggalkan pasukan-pasukan lain. Total average kesemua pasukan yang berada di Liga Super 4.4 juta. Tapi kalau kira average market value pasukan lain selain JDT just 3.61 juta je. Sekarang korang bayangkan macam mana pasukan yang market value dia 3.61 juta nak pergi fight pasukan yang ada market value lebih 10 juta. Bukan setakat tu je, pasukan-pasukan dalam Liga Malaysia ni bukan je market value dia rendah, tapi ada juga yang masalah kewangan, gaji tak bayar, itu ini macam-macam masalahnya. Aku bukannya nak cakap yang pasukan kaya je yang boleh menang, yang boleh jadi champion. Kita tahu dalam bola sepak anything can happen. Ada je
kes pasukan yang tak banyak duit, underdog, boleh je menang, boleh je champion. Boleh berlaku, tapi jarang-jarang berlaku. Cuma nak cakapnya, normally lah, pasukan yang kaya ni ada probability, peluang lagi tinggi untuk menang. Kalau pasukan kaya tapi tak menang, itu biasanya disebabkan masalah pengurusan. Tak diuruskan dengan baik. Itu je. Okay, bye.